Okay guys, so inilah dia Ninja 500 SE, sebuah sport bike 500cc yang didatangkan khas dari Kawasaki dan juga Modenas. Didatangkan dengan enjin 4-stroke parallel twin double overhead cam liquid cool fuel injection yang bersesaran 451cc. Enjin ni dikatakan mampu menghasilkan sekitar 44.7 horsepower dan juga 42 Newton meter of torque. Didatangkan dengan assist and slipper clutch juga. Untuk suspension depan dia datang dengan telescopic fork. Untuk suspension belakang pula dia menggunakan preload adjustable punya monoshock. Untuk braking system, kalau untuk bahagian depan dia menggunakan single semi floating punya disc yang dipadankan bersama-sama dengan dual piston punya Nissin brake caliper. Untuk brake belakang pula juga dilengkapi dengan single disc yang dipadankan bersama-sama dengan single piston Nissin brake caliper. Dan untuk braking system enjin Ninja 500 SE ni ianya dilengkapi dengan dual channel ABS depan dan juga belakang. Dan kalau tengok pada tayar depan dan belakang pula, untuk Ninja 500 SE ni dia menggunakan tayar dari brand Dunlop, iaitu model Dunlop Sport Max. Untuk tayar depan dia menggunakan tayar yang bersaiz 110/70, manakala untuk tayar belakang pula dia menggunakan tayar yang bersaiz 150/60. Dilengkapi dengan fully LED light untuk lampu depan, lampu belakang dan juga dia punya signal. Mempunyai tangki kapasiti sebesar 14 liter, seat height setinggi 785mm dan mempunyai berat sekitar 171 kg. Datang dengan TFT full colored display meter Lepas tu dia menggunakan sistem kipas untuk kunci dia. Kipas ni bukan kipas angin yang kau pasang kat rumah tu. Kipas ni maksud dia Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System. Nampak tak? Punya canggih nama dia. Padahal nak bagi tahu dia pakai killer system je. Ini dia punya remote. Nampak? So remote ni kena ada dekat lah kalau kata kau nak on engine dia. Tapi kalau nak buka tangki tak boleh pakai remote, kena pakai kunci. Kunci dia pula dia selit kat sini. Nampak? Datang dalam dua variant color yang berbeza Yang ini lime green, lagi satu variant color dipanggil sebagai black red dan ianya dijual pada tanda harga RM30,100, tidak termasuk road tax dan juga insurans. Dan kalau kata ada antara korang yang nak dengar bunyi dia, meh aku belanja. Lebih kurang macam gitu ajalah bunyinya. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?